saya bertanyakan kepada kerajaan, apa justifikasi Tan Sri Azam dilantik sebagai ahli tangkuasa penasihat NFC. Tak ada isu ke apa ni? Tak ada isu lah. Masih lagi isu Azam Baki. Aduh, ini aku rasa dah jadi isu peribadi dah ni. Kan? Bagi aku kalau Azam Baki pegang jawatan tu, selagi dia boleh jalankan tanggungjawab dengan baik, menjadi pengarah yang membawa keuntungan kepada JLC, jadi apa masalah Tak ada masalah lah. Tapi jika tahun depan audit dibuat, kerugian berlaku, ataupun tak buat kerja, makan gaji buta, okey. Aku pun setuju ia digugurkan. Jadi sekarang ni bagi ruang pada dia untuk menunjukkan kebolehannya, menjalankan tanggungjawab dia dengan baik. Itu je. Yang kalian yang makan gaji buta tak datang parlimen, kalian sokong, kalian cium tangan. Apa cerita? Ni satu lagi ni. Ini rakyat nak tahu. Kalau setakat Azam Baki tu, rakyat tak heran sangat. Kan? Sebab dia tahu. Itu bukan masalah. Itu sengaja dimasalahkan. Yang ini masalah. Yang ini rakyat nak tahu. Semasa kamu menjadi kerajaan, semasa kerajaan tebuk atap, kerajaan PN PAS, pemerintah, rakyat nak tahu 156 kes digugurkan. Yang ni nak tahu apa dia punya alasan, kelayakan ataupun sebab-sebab dibebaskan. Yang ini tolong kasih tahu sama rakyat. Ini patut rakyat kena tahu. Sebab dalam tu ada kes sakau, ada kes balak, ada kes macam-macam kes kan? Jadi jangan lupa yang ini kamu perlu perjelaskan kepada rakyat. Sebab munasabahnya ataupun faktor yang menyebabkan kes ini digugurkan. Okey. Assalamualaikum.